InsyaAllah tahun ini berdasarkan hisab. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM optimis umat Islam di Malaysia akan meraihkan 1 Syawal pada Isnin ini dengan potensi cerah dapat melihat anak bulan. Berdasarkan video yang dikongsikan di media sosial, JAKIM berkata kriteria imkanul ru'yah, iaitu kenampakan anak bulan, sudah melebihi ufuk sebanyak 3 darjah. Tahun ini adakah mungkin berlaku raya terkejut? InsyaAllah tahun ini berdasarkan hisab dan juga kriteria, dipanggil kriteria imkanul ru'yah, iaitu kriteria kenampakan anak bulan telah mencukupi, mana lebih daripada ketinggian daripada ufuk, lebih daripada 3 darjah, bahkan ikut hisab kita lebih 10 darjah tahun ini. Dan umur anak bulan itu sendiri pun telah lebih, ada yang cecah 20 ke 24 jam. Jadi kemungkinan untuk kita dapat melihat anak bulan itu adalah cerah, dan kita akan dapat, orang kata, beraya seperti mana yang telah ditetapkan dalam takwim kita pada tahun inilah.